Aku nak bagi lagi. Lah dah rekod jadi. Lanjut. Awalnya tanaman anggaran dalam itulah pusingan modal yang pertama kita kena jaga. Modal awal tu dalam 10 ke 20 ribu. Pendapatan dia kita target macam saya dulu saya target satu pokok ni 1 kilo. Kalau 2000 pokok, saya target dia 2 tan. Sekali tuai 1 tan, maknanya kita ada gaji kurang modal. Lebih 600 ke 700 kilo lah. Sampai dia yang ketiga, biasa yang ketiga tu sudah dapat lah. Yang keempat, kelima, kemana kita itu bergantung kepada penjagaan kita juga. Kalau untuk permulaan, kalau dah besar kan, tak payahlah buat sampai 2 ribu. Main dalam bawah 1,000. Yang pertama, kita cekam dari orang budaya, dia pun buat. Dia punya itu ingat tak kopi dia yang masih malas. Dari segi kalau kita tanam peringkat awal, kita dah buat dulu. Kalau terlampau banyak tu
hanya untuk whitefly. Dia puyuh putih tu kan. Dia bertelur tu. Bajak AB. Aku dah pernah. Wah, kat sini pun dah pakai 2 tong juga ni, 2 tong. Dia memang pakai 2 tong. Tu bajak AB dengan ayak dia. Okay, Mei lagi, Mei? Lagi? Bagi penerangan sikit. Apa yang anda dapat dah? Ni tong ni. Yang ni tong ni untuk bancuh bajak AB. Lapang lah. Ni tengah buat apa ni, Kak? Ha? Tengah buat apa ni? Ni tengah betulkan tanah lah. Bagi rata dulu, bagi untuk bukan kita semai benih. untuk semai benih. Kangkung. Oh, ni untuk tanam kangkung. Sebab yang dulu dah tanam dah. Kita cuba tanam kangkung. Nanti bos akan bagi tanah tu jadi lembab dulu. Bos dia akan semai benih. Anak benih dia kan. Oh, kangkung pun pakai kokopit juga. Cuma memang pakai kopi tu. Termasuk tanam Tanah. semua pakai kopi. Oh, kalau tak ada tanah. Ya, dekat sini semua tanaman pakai kokopit. Lalu Ada kalau ada yang untuk yang macam apa? Dia kembang. Kat sana. Kat sini dia dah punya yang lain. Tanaman Video. Tak apa-apa nak kita pindah sekolah. Santai macam tu. Cikgu nak tak bagi kat sekolah. ni tapak semai Dan sawi-sawi. aku tengok kampung Kelai ni yang ni buat.
sebelah sini pun tergantung buah tu untuk bajet ini. Lagi kena ada buah. Entah apa sebelah lagi ni. Okey, hasil tanaman yang ditanam pada bulan 11 mengeluarkan hasil. Okey, macam ni hasil dia. Lumayan.